أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ni buatan Yahudi bang. Oh. Okay. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya kasihi. Semoga Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Memang kerja IT pun pakai kopiah. Kemah. Hari ni ya. Depa pun tak simpan rahsia. Apa sudah lah. Abang je lah kata ya. Seterusnya yang saya hormati Tuan Syed. Mudah-mudahan Tuan Syed daripada jalur mana Tuan Syed? Al-Idrus. Allahu Akbar. Kalau begitu keadaannya, kata pepatah iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, menyambungkan silaturahim dengan keluarga Nabi lebih kami cintai dan kami suka daripada menyambungkan silaturahim dengan keluarga kami sendiri. Jadi saya berbesar hati duduk di sini. Tapi Tuan Syed sepatutnya cerita, bukan saya. Ini sesuai galur Tok Wan Tuan Syed lah ni. Dan seterusnya yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua sihat? Alhamdulillah. Jadi hari ini tajuk yang diberikan kepada saya, sebelum tu kan saya curious nak tanya, yang ni kipas ke aircon? Dua-dua boleh. Canggih sama lah. Kipas pun ni, aircon pun ni. Saya aircon lah. Betul. Oh pula. Tak cukup sejuk lagi. Okey. Selamat berkenalan dan kami amat seronok bila diberikan peluang untuk mai ke sini. Sedikit daripada latar belakang tim saya. Kami daripada Agami Group Sdn Bhd. Kami more on education dan entertainment. So dia punya kelas dia tak tahu wujud ke tak lagi, nama dia edutainment. Saya pun tak tahu ada ke tak kelas tu kan, education dan entertainment. Dan salah satu yang kita sangat rapat bekerjasama adalah dalam menyampaikan perkara yang berkaitan dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi hari ini tajuk yang betul-betul dia nak tahu apa? Persediaan sambutan tu nak ajak cara sambut ke? Atau nak ceramah awal preparation dah sebelum supaya sampai maulid dah okey dah. Yang mana satu? Sebab rukun maulid ada 5. Tu kalau nak persiapan awal, nak ready apa. Kalau nak kata cerita siap-siap supaya nanti maulid dah senang, ada cerita lain pula. So nak yang mana satu ni?
Weh, semua gelojor sangat. Oh, sejam mana boleh larat. Kita sampai berapa? Dua tu termasuk semayang kan? Dua termasuk semayang. Sejam setengah ya nak sultan Nabi tak ada. Tak comel. So yang mana satu tuan-tuan nak dengar? Kalau nak dengar maulid awal dah siap-siap supaya nanti masa hari maulid tu tuan-tuan pergi kuliah mana-mana pun otak dah ada preparation. Ataupun nak bagi tahu next time kalau tuan-tuan nak buat maulid, rukun maulid ada 5. Yang pertama apa. Tuan-tuan nak yang mana satu? Hai, Master of Ceremony lah, MC. Mana dua-dua juga lah tu gelojor. Salah satu tak boleh dua. Kau. Baik. Yang first tu, macam mana yang dikatakan maulid tadi tu dan sambutannya. Okey, saya pergi ke situ dulu. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, so kita semua sepakatlah ni bahawa perbincangan kita tentang sambutan ni dulu. Maulidur Rasul ni apa? Jadi semua orang IT ni akan tahu apa importantnya. Dulu masa kita kecil, saya sekarang umur saya 41 tahun, 42 tahun. Tua dah saya ni. Saya tua dah. Jadi 30 tahun sudah tak dengar benda ni. Tak pernah dengar pun sambutan maulid gila-gila punya dekat masjid dia. Tapi back 10 years ago, semua tempat sambut maulid. Sampaikan tiba-tiba dah ada pula orang bermusuh pula dengan orang yang sambut maulid. Jadi tuan-tuan pun jadi blur. Ni masalah ni. Masalah dalam agama ni, dalam sejarah daripada dulu lagi. Saya pun tak tahu. Mungkin ini alat untuk orang guna. Alat tu apa dia panggil? Apa? Benda yang senang. Tools tu alat lah, saya faham. Saya faham bahasa Inggeris sebenarnya. So dia punya alat untuk orang nak tunggang ke apa ke saya pun tak tahu. Tapi asal tajuk agama aja orang akan senang nak bagi bergaduh. Asal tajuk agama aja senang orang bagi bergaduh. Jadi semua orang menunggang bersama-sama. Wallahualam, saya pun tak tahu apa dia punya formula Freemason. Apa saya tak tahu benda tu semua. Tapi lumrah manusia daripada dulu, benda yang melibatkan agama aja pun hanya nak membaca doa kunut, hanya nak menyambut selawat Nabi, itu dijadikan isu besar sampai kepada pergaduhan, sampai hilang dia punya hadaf. Tahu hadaf bahasa Arab, bahasa Melayu kata tujuan utama, objektif dia hilang. Jadi kita kat sini tak mau jadi macam tu. Kita nak jadi matang, kita nak jadi orang yang pandai. Jadi jom kita cerita, tak ada masalah. Okay? Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita semua ni beriman dengan ayat Al-Quran, iaitu Allah kata ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingati Allah, hati menjadi tenang. Betul? Jadi sebelum kita mula, jom kita baca beberapa zikir dulu supaya majlis kita hari ni Allah lapang dada, semua mengaji, semua dapat, semua pandai. Jenis begitu. Sebab hati yang tenang dia boleh dapat ilmu. Hati yang Allah bagi lapang aja akan faham ilmu. Jadi kita beriman dengan ayat tu kan. Jadi marilah sama-sama kita mula membaca Al-Fatihah, kemudian kita baca doa, kemudian kita baca selawat sikit sebagai permulaan. Hati kita elok ialah tadi nak mai duduk majlis ni semua daripada meja masing-masing kan. Ada yang buka-buka email terkejut. Ada yang buka-buka email terlupa kerja minggu lepas tak siap lagi. Jadi semua main ni dalam keadaan serabut. Dia duduk tu sekali lagi nak buat kerja apa, nak buat, ada fikir banyak. Ada yang duduk-duduk, mungkin ada yang apply loan, tengok loan tak lulus. Saya ni tak ada lah kata kenal orang tu, tapi orang kata apa, boleh lah sikit-sikit. Dia ada baca Allah loan tak lulus lah pula, dia di hati serabut. Ini nak main duduk dengar selawat majlis, baca cerita pasal maulid, dia jadi duduk. Saya pun nak duduk dalam ni. Dia serabut. Jadi semua orang ada serabut masing-masing. Kita full stop saat. Kita baca zikir. Kita bagi kita tenang. Kita cerita. Mudah-mudahan ada solution dalam hidup kita yang lain. InsyaAllah. Okey ya? Boleh kita buat ikut. Ini cara dewasa. Nanti dalam rumah tangga pun macam tu. Bukan semua benda kena jawab.
Duduk tenang, bergaduh lelaki bini, suami isteri, boyfriend girlfriend kan. Tenang dulu, duduk baca zikir, tarik nafas, lagi bulan balik. Macam mana lagu tu dia kata? Kalau tidak hari ini, minggu depan. Kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Yang pasti hidup ni mesti ada. Siapa tu lagu tu? Apa? Pakai kopiah dandan tak tahu pula dah. Apa senja? Apa senja? Apa nama dia? Macam saya seorang aja dekat lah. Hafal ni orang IT dengar Quran je kan? Sebab soleh sangat. Batas senja. Batas senja. Hakaza. Jadi jom mari sama-sama. Tak apa, saya ada banyak nak share dengan tuan-tuan. Don't worry. Kita akan ambil semua pengajaran kita tu, kita akan klik dalam hidup kita. Saya tak akan tinggalkan tuan-tuan hanya tahu, sambut maulid macam tu. Dah. No. Saya akan klikkan dengan kehidupan kita sama-sama. Better that way. Sebab tu tujuan Tuan Syed bagi buat majlis ilmu, betul? Tujuan buat majlis ilmu waktu bekerja untuk nak klik supaya kerja kita lebih bagus. Betul nah? Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga kita, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, begitu juga dengan keluarga kita dan semua warga kerja, trust kit dan juga semualah jiran tetangga kita, kerakan taulan kita, semuanya, semua mudah-mudahan semuanya dengan berkat majlis hari ini mendapatkan keberkatan Allah Ta'ala dan melimpah ruah ke atas masing-masing dan memurahkan rezeki kita min haitsu la yahtasib. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, duduk depan. Saya tak tanya soalan lah. Baik, suruh takut. InsyaAllah saya amat takut dengan saya. Duduk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jom baca selawat satu sikit supaya Allah buka pintu hati kita sama nah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Ya Allah, terus sikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah Allah ala yasin
habibillah. Di sini doa, ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tarik panjang sikit, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Baik, nanti dengar nama Nabi jangan tinggal selawat. Dengar nama Nabi, saya sebut nama Nabi je, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sebut je. Tak marah, slow pun bagus, derah pun bagus. Suka aja saya. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. So Tok Wan Nabi sampai Adnan, yang tu yang disebut dalam hadis, atas daripada Sayyidina Adnan ada lebih kurang dalam 4-5 orang lagi, tapi ulama macam confuse nama siapa, jadi ulama kata yang ni kami tak sepakat, hak bawah ni semua sepakat. Yang atas tu lagi 4-5 orang sampai kepada siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi itu silsilah Nabi kita. Jadi, maafkan saya, kita ambil contoh mudah saja. Abang dengan kakak sampai keturunan hampa sampai berapa nama? Ay, kata sayang keluarga. Sampai Tok Wan ya. Setiga aje lah. Nama cik, nama ayah, nama Tok Wan. Hak tu ya, tu paling sayang lah. Oh, tambah sikit sampai nyang. Oi, kemah. Oh, sampai nyang. Itu perumpamaan mudah lah, perumpamaan mudah. Apa dia? Siapa kat sini yang benci keluarga dia, angkat tangan. Tobatlah home lah, semua orang sayang keluarga. Tapi ukuran dia maknanya sekarang ni perbincangan kita bukan perbincangan antara benci dengan sayang. Faham? Perbincangan hari ni dia bukan tajuk benci dengan sayang. Perbincangan dia ialah antara yang sayang dengan yang paling sayang. So kena tahu kayu ukur. Always remember, bila otak kita dah dewasa macam ni, alah you all orang IT kot. Orang IT mana ada rules kan, dia IT dia luas. Agama lain lah, dia ada lah dia punya had dia kan. IT kan luas. So you all sepatutnya tahu, dia tak semestinya dalam hidup kalau A lepas A mesti B. No, jangan macam tu. Jangan buat macam tu dalam hidup kita. Hidup kita ni bebas, luas. Dia cuma dihadkan dengan agama, tapi yang lain luas. Okay? So jangan kalau sayang mesti lawan dia benci. Kenapa tak boleh sayang lawan dia lebih sayang? Macam selalu orang tanya kat kita kan, sayang mana? Mak ke ayah? Selalu otak kita mesti akan divide, nak sayang mana. Apa salahnya kalau sayang dua-dua? Masa kita kecil dulu kan orang selalu tanya. Kecil tak apalah. Orang panggil nangoi. Bodoh lagi. Kecil tak tahu apa. Ini dah besar dah semua. Jangan guna otak yang sama. Kita dah dewasa. Kita buat decision sendiri. Dah kan sekarang kan. Kita duduk dalam agama Islam ni pun, kita boleh murtad.
Tapi tak, kita kekal duduk dalam agama. Adakah sebab mak bapak kita suruh? Tak, sebab kita tahu agama Islam, agama betul. Kita yang pilih dengan otak kita yang waras. So, kita dah dewasa. So, otak kita mesti kena lebih luas dan lapang dan tenang. Sebab Nabi ajak semua. Ulama-ulama dah tulis kitab. Imam Al-Ghazali dah tulis kitab. Semua dah. Tapi kita tak ada baca. Sebab tu kita hadir kuliah. Bukan untuk, dia tak semestinya, kalau orang ni buat, orang yang tak buat ni, orang ni salah. Dia tak boleh macam tu. Jadi jangan macam tu. So, topik hari ni, tu saya nak bawa mindset dulu. Topik hari ni, yang kita sayang, nak berlawan dengan yang paling sayang. Itu perumpamaan dia. Contoh, tuan-tuan sayang keluarga tuan-tuan. Saya sayang keluarga saya. Semua orang di luar sana sayang keluarga masing-masing. Tapi, sesayang-sayang kita dengan keluarga kita, nama keturunan kita hafal takat 3 dengan 4 je maksimum. Tu kira sayang dah tu. Kalau benci tak tahu. Tak ingat tak dah apa nama Tok Wan. Kalau meluat lah dengan keluarga kan. Macam saya, Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu Tok Wan saya. Okay. So anak saya, Don Mustafa bin Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Okay. Tapi ada satu manusia sampai 22 silsilah nama dia orang hafal. So maknanya ini bukan sayang. Ini terlalu sayang. Manusia ni dia special. Sebab itu bila kita nak hurai manusia ini, dia tak boleh pakai otak sayang kita. Dia kena pakai otak paling sayang. Dia kena pakai kayu ukur lain. Sebab tu bila cerita pasal Nabi, dia tak boleh pakai kayu ukur kita. Sebab kalau kita pakai kayu ukur kita, kita akan kata, awak Nabi kahwin dengan Siti Aisyah umur 6 tahun. Sebab otak kita, aku pun umur 30 tak kahwin-kahwin lagi. Yalah, padalah. Betul tak? Janganlah deep sangat. Tak kata kat aku pun. Orang duk kata tak ada apa. Orang nak cerita aja. Jadi jangan pakai kayu ukur kita. Kayu ukur kita, kalau kayu ukur yang paling sayang, kita akan kata apa? Loh, nak kata apa kat Nabi Muhammad? Nenek aku pun kahwin umur 10 tahun. Kalau tahu nenek aku bukanlah alim tak mana sangat. Biasa je alim-alim biasalah kita lah. Tok guru level-level kita. Tu pun umur 10 tahun kahwin. Umur 11 tahun kahwin. Ini kan Nabi kita, Sayyidil Wujud. Sahabat tak mau kahwin dengan dia. Betul tak betul? Ya, khalas. Nampak tak otak kita? Bila kita pakai otak yang clear. Apa semam saya Nabi Muhammad malah aku dah nak kahwin 12. Iyalah, kalau kita pakai kayu ukur, kita yang sayang. Cuba pakai otak yang paling sayang. Lah 12 aja. Pasal Nabi Sulaiman isterinya 100. Nabi Daud isterinya 100. Ini Nabi yang diimani oleh ramai orang. Seluruh pelosok dunia beriman dengan dia. Nabi Sulaiman, Jews pun beriman, Kristian pun beriman. Betul tak? Solomon, peace be upon him. David, peace be upon him. Saya ada the David Star lagi. Betul tak betul? Yes. Ni ada 100. Kalau nak compare dengan Nabi kita 12. Mana lagi banyak? 12 sikit ke banyak? Dengan 100. Sikit. So otak paling sayang dia kena berfungsi bila kita menceritakan tentang satu susuk tubuh yang bila kita nak rasa macam Nabi ni nak letak tara mana? Letak tara tadi je. Aku yang sayang keluarga aku pun aku hafal dekat 3 nama aja. Tapi manusia ni jangan kata nama. Setiap perkataan yang manusia ni sebut never go to waste. Tak ada punya terbuang macam tu saja, melainkan dihafal oleh semua para sahabat. Diceritakan kepada para ulama. Antara yang paling champion sekali adalah itu siapa? Amirul Mukminin fil hadis. Dia Amirul Mukminin tapi bukan pemerintah. Amirul Mukminin pada ilmu hadis. Siapa dia? Imam Bukhari. Berapa hadis Nabi dia hafal? 600,000 hadis Nabi. Hadis saja ni saya nak bagi gambaran. Hadis ni dia benda yang berlaku macam ni. Tengok elok-elok. Kalau tak faham tanya nah. Jangan takut dengan saya. Tak faham, tanya. Walaupun rasa soalan tu bodoh, tanya saja. Tak ada siapa bodoh, tak ada siapa pandai. Hari ni kita nak belajar step by step. Okay? So, Tengok. Bila kata hadis, dia punya ayat dia ialah ma'udhifa ilan nabi. Apa yang dikaitkan dengan Nabi. Sejarahnya ke, perkataannya ke, perbuatannya ke, diamnya ke, semua berkait Nabi, nama dia hadis. Dia ada cerita dia. So hadis ni, yang tuan-tuan duk dengar orang duk kata ni sahih ke tak ke, hadis Imam Bukhari ada lebih kurang 8,000 hadis. Baru 8,000 abang. Baru 8,000
hadisnya tebal begini, ada lebih kurang 4-5 jilid. Hari itu yang dia pakai dekat Masjid Putra. Tuan-tuan Cyberjaya kan? Jiran tuan-tuan Putrajaya kan? Jangan buat tak tahu pula ada hari itu ada majlis bacaan hadis Imam Bukhari 20 hari dia baca. Ke 10 hari dia baca. Dekat Masjid Putrajaya. Pagi, tengah hari, malam. Pagi, tengah hari, malam. Pagi, nak baca 8,000 hadis. Dia baca kitab tu besar panjang logo tu, tebal ni. Sorry, bukan 8,545 jilid, 1 jilid je, tapi tebal ni. 8,000 tebal ni. 600,000. Bayangkan Imam Bukhari tu dia hafal semua duduk tang sini, dia hanya ambil yang paling power ada 8,000 je. Dia saring dalam otak dia 600,000 tu dia tulis banyak tu. Persoalannya, hadis Nabi, satu hadis yang paling pendek apa dia? La taghdab. 2 perkataan. Itu hadis Nabi yang paling pendek. La taghdab. Hadis Nabi yang paling panjang bermuka surat. Maknanya perkataan Nabi dihafal oleh orang. Cuba bagi tahu saya, Perdana Menteri mana orang hafal perkataan dia satu, atau tokoh mana yang orang hafal sampai 600 perkataan dia? Tak ada. So sekarang kita ukur balik. Siapa sekarang dia tak sayang dengan, ialah tokoh-tokoh. Siapa? Kita sayang semua. Tapi tara sayang pun, hang tuah sayang macam mana pun, yang orang hafal takkan Melayu hilang. Hidup. Satu tu je. Tak hafal perkataan-perkataan yang lain. Atau kalau dahsyat sikit yang Piramli ambil, akukah benar atau jebat yang mana? Dua tu ya. Ambil Barack Obama. Ambil ambil Putin, siapa tu presiden Russia. Ambil presiden yang sekarang siapa, Donald Trump. Ambil lah perkataan Tun Mahathir ke apa. Ambil. Berapa banyak yang tuan-tuan hafal? Tapi yang manusia yang nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, orang hafal semua berkaitan dengan hidup baginda. Jadi manusia ni dia bukan level sayang, dia level paling sayang. Jadi sebab tu bila nak cerita pasal Nabi, dia tak boleh nak cerita macam tu aja. Dia ada rukun dia ada cara dia. Dia mesti kena cerita cara betul dia. Sebab apa? Sebab bila kita melalui kehidupan yang paling sukar dalam hidup kita, semua orang melalui kehidupan sukar. Kerja dekat Trust Gate, memanglah nama Trust Gate. Tapi dia punya cabaran dia kadang-kadang hampir-hampir nak hilang trust. Sampai kadang-kadang gate pun nak roboh. Betul. Dia nak tercabut. Jiwa ni bergelora bila berhadapan dengan certain kes. Hatta kadang-kadang bukan pejabat punya masalah, rumah tangga punya masalah, tapi bila mai kat pejabat, dia tak boleh, dia pegang komputer rasa nak hempuk keyboard. Jadi sebab bila kita lalu benda macam tu, apa kayu ukur kita? Yang tadi, kita sayang tak hidup kita? Ya sayang, hidup kita best tak? Best. Siapa kata hidup kita tak best? Setiap orang hidup dia mesti best. Tapi kalau nak diukurkan, ada orang yang hidup dia paling best, lebih best, dan dia adalah orang yang paling disayangi oleh Allah. Tapi kehidupannya, jom kita telusuri. Siapa dekat sini seawal umur 6 tahun menggali kubur ibunya sendiri? Tapi Nabi kita gali kubur ibunya dengan tangannya sendiri ketika dia usia 6 tahun. So kalau nak kata hidup, orang kata apa? Keras. Hidup Nabi lagi keras. Korek kubur mak sendiri dengan tangan masa umur 6 tahun. So, macam mana nak motivate bila besar tu? Kalau tuan-tuan kata hidup tuan-tuan dalam keadaan terumbang-ambing, maaf saya tak tahu kehidupan orang cyber macam mana, maaf saya tak tahu. Cyber J punya ni saya tak tahu. Yang saya tahu cyber raya aja. Agent Ali. Okay, maaf saya tak tahu tuan-tuan, tapi please saya tak pasti sama ada tuan-tuan dah sampai kepada hidup susah level sampai makan rumput atau tidak. Tapi Sayyidil Wujud, Nabi kita ketika diboykot, Nabi duduk di sebelah Syaib Ali. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, di hujung daripada Jabal Qubais, bawah sana ada terowong. Di kawasan terowong area situ, Nabi diboykot, dikepung Nabi di situ. Tak boleh kawan orang apa semua.
Ketika tu Nabi makan daun dan rumput sahaja. Jadi bila kita baca tu kita jadi macam no. Ini manusia yang ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, semua orang langit memuji Nabi. Bayangkan malaikat yang tidak ada perasaan itu ketika nak mencabut nyawa Nabi, malaikat tu sedih. So manusia ni dia lain. Dia special. Baginda ini satu manusia yang dia luar biasa daripada orang lain. Sebab alam ini merindui dan mencintai baginda. Kehadiran baginda membuatkan tuan-tuan yang duduk dengan saya pada majlis hari ini dipuji oleh Allah di seluruh petala bumi dan langit. Dalam hadis Nabi yang sahih, ketika mana Nabi keluar daripada ni, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haflatin. Nabi keluar bertemu dengan para sahabat dalam satu haflah. Maknanya para sahabat duduk di Masjid Nabawi berkumpul, rumah Nabi sebelah. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan semua sempat sampai ke Madinah dan Mekah insya-Allah. Amin. Amin. Bukan sekali, banyak-banyak kali insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So Nabi daripada rumah Nabi keluarlah. Maksudnya Nabi bukan saja keluar, tapi bila Nabi keluar there's something happen. So Nabi keluar pergi kepada satu haflah. Haflah ni kumpulan bulat, logo tu dia kumpul. Lepas tu Nabi tanya, "Ma ajlasukum?" Kamu ni duduk sebab apa? Kata mereka, nad'ullah, kami ni berdoa dan macam memuji Allah lah, berdoa kepada Allah dalam keadaan buat apa? Nahmaduhu, kami puji Allah. Sebab apa? Atas agama Islam yang Allah bagi kat kami. Yang kedua, sebab wa manna alaina bika. Tu ayat tu mahal tu. Apa kata? Wa manna alaina bika. Kerana Allah menganugerahkan kamu kepada kami. Boleh faham kan? Nabi keluar, Nabi jumpa mereka, Nabi tanya, ni hampa semua ni kumpul pasal apa ni, hampa duk buat apa sebenarnya? Apa abang mereka aku? Nabi kata, kami duduk ni, para sahabat kata, kami duduk ni, kami duk puji Allah, duk sonok, duk syukur. Dalam masa yang sama, kami bersyukur Allah bagi kamu kepada kami, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manna alaina bika. Itu bahasa Arab dia. Dan kami bersyukur dengan anugerah kamu ke atas kami. Nabi kata, Allahumma ajlasakum, betulkah demi Allah kamu ni duduk dengan sebab ini, alasan kamu ni? Dia kata, ya, kami duduk ni sebab itu. Kami berkumpul ramai-ramai. Ini macam kita sekarang ni. Kita kumpul ni sebab duk cerita. Bestnya ada Nabi dengan kita. Yes, memang kita duk cakap benda tu. So Nabi tanya, betulkah kamu buat macam tu? Para sahabat kata, iya. Nabi kata, dengar dulu, aku bukan meragui kamu. Nabi kata, bukan. Tadi masa aku di rumah, Jibril mai dekat aku. Atani Jibril mai kat aku tadi. Jibril bagi tahu ada satu kumpulan manusia yang tengah berbincang tentang Allah dan bersyukur kerana kamu dianugerahkan kepada mereka. Tapi bagi tahu dekat depa, Allah berbangga dengan mereka di 7 petala langit dan bumi. Bukan senang majlis-majlis macam ni. Tak semua orang boleh mai, tak semua orang boleh hadir. Tuan-tuan bagi tahu saya dekat sini berapa banyak pejabat ada. Mungkin satu pejabat ni je yang buat ni. Dia tak senang. But always feel happy bila dapat duduk dalam majlis yang sebut nama Nabi. Belum tentu kita faham. Dalam mengaji ilmu ni dia ada 3 jenis orang. Satu, tadi masa masuk dalam ramai-ramai bagi salam, Assalamualaikum, dia tak faham apa lagi. Tajuk pun baru confirm tadi. Jadi bila duduk kan, baru kan, ni nak bincang mana ni? Kan betul tak kan? Lepas tu kita ambil yang awal je lah, ambil awal bagi kami ajak macam. Okey. So kita ni pun semua tak tahu apa, baru nak bincang. Tak tahu apa. Sampai lah ni, dah dekat setengah jam dah bincang, duk tak faham juga. Dia duk tanya, sebenarnya kita bincang apa ni? Dia duk, otak dia duk bersembang lagu tu, dia tak boleh nak catch up ni. Tak apa. Orang macam ni tak ada masalah, tak ada untung, tak apa-apa pun kat dia, tak ada rugi apa pun. Tadi tak faham, lah ni pun tak faham. Ni satu jenis orang. Ni satu jenis orang. Tak apa, nak lama macam mana dia lambat. Ada satu jenis orang, tadi dia tak faham. Duduk sekerat ni, dia dah mula faham dah. Dalam hati dia dah mula atok dah. Aku nak kena set dah keluarga aku balik ni, aku nak kena buat lagu ni. Dia dah faham. Yang ni bagus. Orang macam ni bagus. Orang yang ketiga, tadi dia tak faham. Sekarang dia salah faham. Yang ni jahanam. Yang ni jahanam. So tuan-tuan kena faham pengajian kita. Tuan-tuan kena faham.
Kita duk bincang ni, kita nak ajak semua orang untuk tahu bahawa ada satu majlis yang dibuat untuk memperingati kelahiran manusia ini. Kerana ketika lahirnya baginda, jangan kata lahir, wafatnya pun sampai hari ini memberikan rahmat kepada semua orang. Iyalah, mana mungkin Nabi Musa alaihissalatu wassalam, hadis sahih ni, Nabi Musa kan pegang lembaran kan. Saya tuan-tuan baca surah Sabbihais, ingat tak surah Sabbihais tu? Wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. So suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tuan-tuan ingat bagus ya. So dia kata nasib baik tang ujung dah lah. Petik awal tengah sangkut lah. Okey. So suhuf itu lembaran untuk Nabi Musa. Nabi Musa membaca dalam lembaran itu, ditulis oleh Allah dalam lembaran itu kepada Nabi Musa. Kata apa? Hai Nabi Musa baca, ada satu umat lahirnya lambat tapi masuk syurga paling awal. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat ni umat saya. Allah kata, no, itu umatnya Ahmad. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa baca lagi. Ada umat umurnya pendek tapi pahalanya banyak lebih daripada umur dia. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan ni umat saya. Allah kata, tak, itu umatnya Ahmad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa baca lagi, ada satu umat, orang kata apa, amalannya sikit tapi pahala dia banyak, ganjaran yang banyak kepada dia tu. Baca Quran satu huruf, 10 pahala. Satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf. Yasin, 2 huruf, 20 pahala. Tak ada penat, tak ada lelah, tak ada apa. Qaf, Nun. Itu kan ayat Quran kan. Nama Nabi tadi kita baca kan. Toha, Yasin. 2 perkataan ya. 2 huruf ya. Pahala ya Allah. Jadi Nabi Musa baca. Umat tu amalan ni sikit. Tapi bayaran kepada amalan tu berganda. Banyak. Contoh. Hak tuan-tuan tahu, tuan-tuan berebut tiap-tiap kali Ramadan, 10 malam terakhir. Apa nama malam tu? Satu malam lebih daripada 1000 bulan. Satu malam ya, 1000 bulan. Siapa dia nak bayar ni? Jadi Nabi Musa baca, Nabi Musa kata, ya Allah, ni bagi umat saya. Allah kata, dah, ini umatnya Ahmad. Ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia ada lebih kurang dalam 12 kot. Amendment tu yang Allah bagi tu, 12. Sampai hujung, dahsyat sangat umat ni. Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, tak boleh lah, kamu kan Musa, kamu ada umat kamu sendiri. Tapi abang kata apa? Sampaikan seorang Nabi yang termasuk dalam 25 orang Rasul, termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Ni dah belajar lah masa kafar dulu, ingat lagi dah? Termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Hebat Nabi Musa, nama paling banyak dalam Al-Quran. Nama Nabi banyak dalam Quran. 25 Rasul tu ada dalam Quran. Tapi nama paling banyak ada Nabi Musa. Maknanya contoh toladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jealous dan nak jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takkanlah tiba-tiba duduk-duduk dekat pentas ni, duduk-duduk dekat majlis-majlis, satu orang tu dia nak cerita Nabi Muhammad dengan abang-abang, siapa buat benda yang Nabi tak buat, tak betul. Takkan dekat tu. Saya tak faham kenapa ramai orang nak fokus kepada 72 golongan yang masuk neraka dan tak mau fokus kepada satu golongan yang masuk syurga dan ajak semua orang masuk dalam kumpulan tu. I don't know why. Hari ni sebab seronok kot cakap benda pelik sikit, orang rasa minat. Viral, senang lah. Dia nak ajak orang ke arah kumpulan tu dah standard, orang semua tak mau. Jadi tuan-tuan jangan jadi macam tu. Ajak semua orang, jom kembali kepada yang satu ni, yang betul ni. Ajak ke situ. Daripada nak habak semua orang masuk ke neraka, baik ajak orang semua mai ke sini. Itulah apa yang dibuat oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang bawa tuan-tuan semua mencari jalan untuk nak tune supaya betulkan hidup bagi betul. Bukan abang kata, hang salah, hang neraka, hang pandai-pandai cari jalan hidup hang sendiri. No. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Jadi kat sini semua orang dah dewasa. Cara kita,
Jom kita perbetul benda, bagi jadi betul. Bagi jadi elok. Okay, macam mana cara nak sambut? Semua benda yang kita nak buat, yang saya nak ajak tuan-tuan, kita dah buat dah semua daripada awal sampai hujung. Step yang pertama untuk nak sambut maulid, mesti kena baca Quran. Kita dah baca dah surah Al-Fatihah tadi. Sebab itu dalam majlis-majlis, orang semua akan baca surah apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Baca pula ayat yang kedua. Ujung yang tadi awal surah Fatah, juzuk 26. Baca pula ujung surah At-Taubah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ. Baca dua ujung. Sambung pula surah Al-Ahzab pula. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hari Jumaat mesti baca. Pasal apa? Sebab nama mim ha mim dal ni siapa tak sebut dia dalam semayang, semayang tak sah. Powernya nama Nabi kita. Jangan pi sifat dia. Jangan pi sifat baginda lagi. Tak usah pi sifat. Sifat pemurah lah, penyayang lah. Tak, apa, tahan marah, sabar lah kan. Jangan pi situ. Pi kalimah aja. Mim, ha, mim, dal. Cek tak sebut dalam tahiyat akhir, tak sah semayang. Cek tak sebut dalam takbir yang kedua untuk hantar orang pergi ke semayang jenazah tu kan. Tak sempurna lah jenazah tu masuk kubur. Cek tak sebut nama mim ha mim dal atas mimbar, khutbah tak sah. Paling dahsyat apa dia? Cek tak sebut mim ha mim dal selepas alif lam lam ha, syahadah cek pun tak sah, cek tak dikira sebagai orang Islam. Kalaulah keislaman kita bergantung pada nama tu, tunggu apa lagi? Memang kena kenal nama tu siapa. Sebab apa? Dengan cara kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan akan kenal Allah Taala. Contoh. Tengok saya buat contoh. Kalau kenal Nabi, mesti akan kenal Allah. Siapa kenal Nabi, mesti akan kenal Allah. Contoh. Apa cerita tentang Nabi seorang yang sangat kasih sayang yang tuan-tuan tahu? Apa contoh? Bagi satu. Tak apa, seorang bagi, saya ceritalah nanti. Dia tak kira seorang tu mewakili semua kan, boleh dia aja yang tahu, orang lain tak tahu kan. Jangan okey. Apa cerita yang Nabi ni cukup kasih sayang lah, kata lagu tu lah. Yang tuan-tuan tahu cerita dia. Apa dia? Untuk budak. Ada kan? Nabi SAW ada beberapa orang cucu famous dua saja, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan satu lagi cucu yang selalu Nabi dukung adalah Sayyidina Sayyidatuna Umamah. Yang tu Nabi dukung. Jadi siapa yang semayang kalau dukung anak dia bersih apa semua, dia dukung anak dia semayang. Macam tuan-tuan yang mana ada anak-anak kecil, baby kan. Kadang-kadang kita nak semayang, dia nak riau. Kita letak dia riau. Tak apa, dukung dia. Pegang dia, dukung sambil semayang. Nabi semayang, dukung cucu Nabi. Nama Sayyidatuna Umamah. Lepas tu ada lagi cucu yang famous, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nama pun budak-budak. Kita duduk semayang, sekali dia lompat belakang kita. Jangankan kata kita hak Nabi yang mulia pun cucu mai pergi duduk belakang tengkuk Nabi. Tapi menandakan Nabi ni sayang cucu tu, Nabi biar Nabi duduk dalam sujud lama sampai depa puas main dekat belakang tengkuk Nabi, duduk belakang Nabi, pijak atas Nabi sampai depa puas, depa lompat, depa pi belah dah baru Nabi bangun. Tapi yang ni amalan untuk cucu Nabi, jangan cucu kita. Jangan anak kita. Sebab apa? Anak dan cucu Nabi alim. Cucu kita tak alim. Sekali lagi dia duduk sejam. Dia tak reti give up. Boleh faham ke? Sekali lagi pakai doa amal dia tak tahu. Dia ada ni sunnah Nabi. Duduklah sampai asak sekali lagi.
Bangun-bangun bertiga apa. Pening terus begitu kan. Dan sebab apa? Sebab sebab yalah kita kena bezalah cucu Nabi dengan cucu kita kan. Nanti tengoklah bapak dia macam mana kan. Sama. Cikgu kata kat saya, anak ustaz ni dia ada nakal sikit. Tengoklah bapak dia macam mana. Takkan anak saya baik pula kan. Saya tak expect kalau anak saya tiba-tiba cikgu kata, ya Allah anak ustaz baiknya kat sekolah. Saya mesti terkejut, ini anak siapa ni? Saya kita kenal diri kita. Okey. Tapi keluarga Nabi lain lah. Tuan Syed, Masya Allah, Tabarakallah. Dia pun macam tak yakin dengan Tuan Syed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Okay, baik, sambung. Jadi, itu satu. Menandakan Nabi ni sayanglah kat cucu sampai tahap lagu tu. Lagi? Oh, betul. Suatu hari ada satu orang perempuan, dia nak meraihkan Nabi dalam satu majlis. Maka dia ada dua riwayat ataupun beberapa. Satu yang kita ambil dua aja contoh mudah. Satu katanya buah tu buah limau. Satu kata buah tu anggur. Kira dua-dua janji buah, tak ada masalah. Ataupun satu lagi makanan, no problem. Okay? So sebab tak lari jauh pun. Makanan boleh jadi buah, boleh jadi anggur, boleh jadi oren, tak payah gaduh, simple je. Sebab bukannya jenis buah tu yang kita nak tengok. Yang nak tengok tu akhlak Nabi tu. So perempuan tu tanam dekat rumah dia. Jadi bila dia harvest, dia nak bagi Nabi makan. Rezeki Nabi mai dekat area kawasan rumah dia. Jadi bawa benda tu jamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah superstar mai dekat tempat kan. Mestilah nak bagi rasa ni saya tanam ni dengan tangan saya sendiri. Saya lagi bila Nabi dah makan balik saya kena abang ni buah aku ni Nabi makan. Nak cerita ke orang. Seronok. So dia bawa bagi kat Nabi. Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu kan salah satu sifat Nabi juga, Nabi tak akan makan seorang-seorang. Nabi akan jamu kawan-kawan. Kalau Nabi dapat, Nabi akan bagi kawan-kawan makan dulu, semua dah kenyang sebab Nabi tahu kawan-kawan Nabi tak semua kenyang. Orang keliling Nabi semuanya tak kenyang. Kita je yang malu nak baca hadis Nabi tapi kita semua kenyang. Sekarang lapang, salah lagi kenyang. Mau tak kenyang duduk dekat Trust Gate sebelah Sabah. Bawah Wang Solo. Sebelah Tai apa Tai? Hatnyai. Tai? Apa yang lapang? Nabi tak selalu macam tu. Nabi bukan itu sifat Nabi. Tapi hari tu Nabi makan buah tu daripada kalau limau kita kata serulah. Dia ikut cerita lah kalau orang tu kata buah limau. Jadi satu ulah. Kalau buah anggur sebiji. Boleh faham lah. So Nabi ambil serulah, Nabi makan. Kerup dengan muka Nabi senyum, seronok Nabi makan. Nak abang kata punya seronok Nabi makan. Kalau hari ni orang panggil apa? Review. Nabi review tu. Nabi apa orang panggil apa? Review lah kan yang orang buat kan. Pergi restoran makan. Review lah kan orang panggil review. Nabi kira review tu orang semua terliok. Para sahabat duduk kat bawah ni orang kata bercerai ayat liok. Orang kata orang begitu. Lepas serulah. Maknanya Nabi bukan rasa. Nabi makan. Sebab nak orang bagi kat aku, takkan aku tak ni. Para sahabat ni kata, okey tak apa, relax. Mesti Nabi pelawar kita punya. Lepas habis sebiji, kalau kita ambil buah limau sebiji, Nabi ambil pula lagi sebiji lagi. Kalau buah anggur lepas habis satu tangkai tu, ambil pula tangkai yang lain. Makan. Sebiji buah anggur duk kunyah kerup duk bunyi tu. Kalau depuh tu di ASMR apa kau orang. Walhasil cerita dia, Nabi dah habis makan dalam sebiji dua, lagu tu 3 biji dapat maksimum lah sebahagian kata. Nabi kata alhamdulillah, terima kasih nak kenyang. Dia kata Nabi makan lagi, cukup alhamdulillah kenyang. Elok dah. Terima kasih Nabi nak, dia beredar. Para sahabat lepas dia tupi, dia kata, okey, seorang lah ni. Kami keliling nak pecah ayat liok lah ni. Nabi boleh nak makan seorang-seorang, dia kata dekat Nabi lagu tu. Nabi kalih kat depan, Nabi kata, hamba tahu tak limau tu masam.
Kalau aku bagi ke hampa sekali lagi, hampa mesti buat muka, tarik muka, hampa mesti taruh dia. Mesti hampa mesti kata kat dia, ni apa kak kalau nak jamu pun 5 masam tak rasa dulu kak. Nabi punya sayang sampai level jaga hati orang. Sebab tu orang kata siapa lelaki dekat sini nak mengaku jadi Nabi, try makan benda masam, senyum dulu. Baru berani mengaku Nabi. Hang kalau masam makan tarik lu betul tak kira mengaku Nabi ya. Nabi punya makan benda masam muka manis. Sampai orang teluk nak makan. Punyalah sampai tahap macam tu. Pasal apa? Sayang dekat orang yang bawa, yang bagi mai makanan. Lagi? Apa cerita yang tuan-tuan tahu lagi? Oh tu Nuaiman lah. Sayyidina, salah seorang lah yang masyhur cerita ni, Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Baru ni orang tanya kat saya, Ustaz, Nuaiman ni Islam kan? La ilaha illallah. Tu dah sahabat Nabi kan? Dah sebab dia tengok, dia baca tu dia rasa macam teruk sangat orang ni. Sebab tu kata Nabi ni dia bukannya apa kita panggil hari ni idealistik ya. Maknanya Nabi hanya kawan orang yang macam Nabi juga. Bukan macam tu. Nabi adalah real. Nabi real. He's real. Nabi kawan dengan semua orang. Nabi ada semua jenis sahabat dan semua tu tuan-tuan tak baca cerita dia. Jadi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan baca cerita Saidina Abu Bakar atau mungkin tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan dengar para asatizah dia cerita. Asatizah dia cerita hak top 10 ya. Dia tak cerita hak yang apa nama streetwear ni. Ulama tak cerita. Tuan-tuan tak akan kenal wanita-wanita yang ada di zaman Nabi. Tuan-tuan tak akan kenal. Tuan-tuan hanya kenal Siti Asia, Siti Aisyah, isteri-isteri Nabi, betul? Sedangkan Nabi ada berapa orang sahabat? Sahabat Nabi at least ada lebih daripada 100,000 orang. Sahabat. Tuan-tuan tahu, saya rasa mungkin 0.1% saja. Tuan-tuan tak kenal semua. Jadi sebab tu panduan hidup kita. Jadi saya nak tunjuk dia jadi macam agak goyang lah kan. Jadi tengok saya ambil sahabat Nabi dah punya lah mabuk. Orang trust gate tak mabuk. Mabuk cinta ya. Lemah dalam arus percintaan okey. Tapi mabuk duk gelong ni tak ada lah, insya-Allah semua orang cerdik tahu minuman tu tak bagus, orang tahu. Nabi ada sahabat macam ni, boleh dikatakan tiap hari seminggu tu mesti ada Nabi akan kena sebat dia depan khalayak ramai. Sampaikan para sahabat lain tengok cemuih dah tengok, dia berkata, "Hei Nuaiman, hang ni apa ni?" Sedang Nabi duk sebat dia tu, sahabat lain maki dia tu. Nabi kata, "Hai, jangan. Dia ni ahli syurga." Sampai begitu. Kita tengok kawan kita semayang lambat ke apa, ataupun kita tak nampak dia semayang, kita tak tahu dia semayang ke tak. Tuan-tuan berani nak kata dia ahli syurga? Mulut kita tak tergamak. Awak hang terror lagi ke daripada Nabi? Dalam dunia ni, hanya dua aja yang boleh bawa orang ke syurga dengan neraka. Allah dengan Nabi je. Orang lain tak boleh. Cuba tengok. Allah kan dalam Quran, Allah abang, dia ni syurga, dia ni neraka, dia ni syurga. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Umat aku terbahagi kepada 73 golongan. Betul? 72 ke neraka. So Nabi je yang boleh sebut 72 neraka, 1 syurga. Nabi je boleh sebut. Allah je yang sebut. Orang ni tak boleh sebut. Para sahabat mana boleh sebut. Orang yang macam tu, walaupun dengan orang yang dia tengah duk sebat ni minum arak pun masih kata, dia ni ahli syurga ni. Dia kata, kelas. Kita yang tak ada autoriti tu senang lah tahu semua orang. Tahu orang yang selawat masuk neraka, tahu orang yang ni masuk neraka, tahu orang yang la ilaha illallah. Semudah itu. Sunnah siapa ikut macam tu? So Nabi sayang umat sampai tahap ni. Okey, tuan-tuan tengok saya, kita ambil 3 contoh tadi. 1, Nabi sayang budak kecil. 2, Nabi sayang orang yang bawa mai kat Nabi sesuatu. 3, Nabi sayang orang yang buat dosa, orang yang buat salah. Nabi sayang dia. So soalan saya, antara kasih sayang Nabi dengan kasih sayang Allah, siapa lebih sayang? Jauh Allah lebih menyayangi kita, betul tak betul? Jadi pasal apa kita putus harapan dengan Allah? Nampak? The moment kita kenal Nabi, kita akan kenal Allah macam mana. Kalau Nabi pun sayang macam tu, Nabi tetap makhluk. Nabi bukan Tuhan.
Sesayang-sayang Nabi, paling sayang manusia atas muka bumi adalah Nabi. Agak-agak Allah macam mana? Yang kata Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Nampak tak? Itulah tujuan dia bila kita mengaji benda ni. Akhirnya kita nak kenal Nabi dan nak kenal Allah Ta'ala. Barulah hidup kita rasa macam, hidup aku okey lah. Tak ada apa lah yang teruk sangat, aku boleh perbetulnya. Mesti boleh. Hubungan kita suami isteri. Nampak ada goyang, ada hari-hari tu bergaduh ke apa sikit. It's okay. Jalan pelan-pelan, perbetul. Rumah tangga siapa? Rumah tangga yang paling elok. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nabi biasa bergaduh dengan isteri, awak pula tak biasa. Ada surah pasal cerita Nabi bergaduh. Kalau, okey, abang saya kasih sikit je. Sikit je. Sikit je, sebab dalam ramah ramai ni abang seorang yang pakai kopiah. Saya pun tak pakai. Abang, angkat tangan. Jangan risau. Saya nak tanya abang saya satu je. Apalah yang teruk sangat Nabi ni sampai isteri nak bergaduh dengan Nabi? Kita ni pada balik lewat, main futsal ajak masa, kerja lebih masa, lepas tu kawan pula ada kawan-kawan perempuan yang lain. Layak ada reason wife kita nak marah kita. So sekarang abang beritahu kat saya, bagilah satu reason yang teruk yang rasa macam yang ni memang kalau ikut reason ni memang bini Nabi wajib boleh marah Nabi. Abang bagi satu. Ada jumpa tak? Kalau saya tak jumpa. Nak cari apa? Suami hang sembahyang tiap malam, tahajud wajib tak tinggal. Penuh masa dekat masjid. Delegasi semua orang mai rujuk. Semua orang syahadah atas nama suami hamba yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tak kena kat dia, tapi main dengan orang perempuan tak kena juga. Main dengan orang perempuan dia tak kena juga. Sebab apa? Sebab bagi orang lain itu Nabi. Bagi kami itu suami kami. Bila kita baca macam tu, setakat kita dengan isteri kita bergaduh, relax. Hang berkat tahu mana sangat rumah hang yang nak melebihi daripada rumah Rasulullah sampai rumah hang tak ada nak bergaduh. Apalah teruk sangat pada bergaduh ni sehingga kan nak menyebabkan benda tu kita rasa satu benda yang hina. Kalau benda tu hina, dia tak akan berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Mustahil Nabi dikaitkan dengan kehinaan. So bergaduh suami isteri itu love language, another kind of language. Tu je. Apa yang teruk sangat? Habis 2-3 minta maaf khalaas. Adakah wanita yang lebih baik daripada isteri Nabi? Tu semula-mula manusia yang duduk dalam rumah tangga Nabi itu semua isteri-isteri baginda Nabi yang 12 orang. Semuanya ahli syurga, semuanya dikuburkan, semuanya penghulu kepada orang-orang soleh. Maknanya isteri Nabi semua adalah ahli syurga. Ahli syurga pun cari pasal dengan suami dia. Ini kan kita belum tentu syurga neraka. Betul tak betul? Takkanlah kita tak boleh nak gaduh dengan suami kita. Takkan kita tak boleh gaduh dengan isteri kita. Khalas. Benda tu simple. Otak kita klik. Anak tuan-tuan. Anak saya, anak kita semua. Anak mana yang jurih elok tu? Budak, mau nama budak. Sebab dia budak, dia bukan bulldog. Dia budak. Saya budak. Memang dia perlukan bimbingan kita dan dia akan bagi kita marah. Okay, soalan. Ada tak Nabi marah anak atau cucu Nabi? Of course ada. Siapa dia cucu antara yang Nabi paling sayang? Selain Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Selain daripada Sayyidatuna Umamah. Ada seorang lagi. Anak cucu angkat Nabi. Nak disebut sebagai dua orang buah hati Nabi. Siapa dia? Dia adalah anak kepada anak angkat Nabi yang Nabi paling sayang. Iaitu Sayyidina Zaid bin Harisah. Anaknya bernama Sayyidina Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harisah. Tadi Umamah, anak cucu yang lain. Ini Sayyidina Usamah
bin Zaid bin Harithah, cucu angkat Nabi. Satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Quran, Sayyidina Zaid. Nama sahabat lain tak ada. Nama dia aja dalam Quran. Dan dia ada cucu. Beliau ada cucu. Cucunya bernama Said. Beliau mempunyai anak. Anaknya adalah cucu angkat Nabi. Nabi cukup sayang dia. Sekurang-kurang dalam hidup Sayyidina Usamah, ada 2 kali Sayyidina Usamah buat yang menyebabkan Nabi mata merah, naik mimbar khutbah terus. Anak kita tak mana sangat buat sampai kita nak pergi berkhutbah ni. Yang rasa anak kita teruk sangat ni. So, bila kita bincang benda macam ni, it turns out family kita normal. Normal. It's a good life. It's a good life. Apa contoh yang Sayyidina Usamah tadi? Saya bagi takut saya tuan-tuan tertanya-tanya. Sebab sekarang dah pukul 1.37. Dah habis dah masa? Nak sembahyang zuhur kan? Kita sembahyang sekejap ke lama? Dah lagi siap 5 minit kita sembahyang. Ayo sembahyang 5 minit. Nah, ala kulli hal, salah satu contohnya ialah Sayyidina Usamah kan biasa sekali tu ada orang perempuan daripada keturunan bangsawan mencuri. Kan hukuman mencuri adalah potong. Para sahabat nampak, oi, kita ni baru nak bawa agama Islam, kita di Madinah, ada kerajaan, nak sampai dakwah. Jadi masa sampai dakwah tu, kat kumpulan yang tengah duk berdakwah ni, dia mencuri pula dah. Jadi kalau kita potong tangan orang, kacau. Faham tak? Jadi para sahabat rasa macam, Allah mak penat lah kita tengah dakwah ni, macam mana ni nak kena potong tangan lagi. Dia pun kata, dia baru nak dakwah dah potong tangan. Jadi dia cari siapa? Dia cari Usamah. Sebab apa? Sebab semua orang takut nak bagi cadangan kecuali kepada cucu yang Nabi sayang. Itu Sayyidina Usamah. Usamah, seletuk sikit dengan Rasulullah. Kalau potong tangan ni macam mana dakwah kita ni? Sayyidina Usamah pergi. Ya Rasulullah, hukuman potong tangan ni boleh tak kalau kita cari yang lain? Oh, Nabi yang mencerobohi hukum Allah. Nabi bom lagu tu mata merah, Nabi naik atas mimbar tu yang hadis tu yang famous tu. Nabi kata apa? Lau saraqat Fatimah binti Muhammad. Kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku potong tangannya juga. Macam mana boleh keluar nada marah tu? Sama. Cucu dia. Habis cucu ni masa Nabi nak wafat, Nabi kata apa? Hamba tolong jaga Usamah dengan Zaid, aku sayang dekat dia. Tu Nabi kata takkan Nabi bohong lah. So kalau cucu paling sayang pun marah lagu tu juga. Habis kita sayang anak, kita marah anak. Apa bezanya? Sama lah. Be cruel to be kind. Sometimes kita kena be cruel to be kind. Kena tegas sikit dengan dia supaya masa depan dia cerah. Kan jadi bodoh lah. Betul? So apa yang keluarga tuan-tuan yang tak ikut sangat sunnah Nabi? Daripada saya duk cerita tadi. Masih on track kan? Khalas. Inilah tujuannya. Nak make sure dia macam audit lah. Bila kita duduk macam-macam nak dengar. Okey lah, aku buat okey. Alright, boleh teruskan yang ni. Okey. Cuma Nabi tak ada lah sampai pukul. Nabi punya tegas marah tu pun malaikat dah marah juga. Kita belum tentu kan. Jadi kita kenalah ada tindakan sikit, jentik sikit ke, tarik lingah sikit ke, bagilah sikit pengajaran kan. Ambil kotan, buh kat kaki dia sikit ke. Bagi dia sedar sikit. Wallahu a'lam. Habis. Apa rukunnya? Semua yang saya cerita tadi. Ayat Al-Quran, mesti kena ada salawat, baca sirah Nabi, cerita kelebihan Nabi. Semua saya cerita kat tuan-tuan tadi. Dan satu lagi, mesti kena ada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Kelebihan lain. Kelebihan macam tadi itulah. Nabi ni apa mulianya, namanya disebut. Kelebihan Nabi ni dia apa sifat Nabi tu. Nabi tak tak berpeluh. Nabi bukan tak berpeluh, Nabi tak dihinggap lalat. Nabi punya peluh wangi macam kasturi. Nabi tak ada kotoran, Nabi tak ada bayang-bayang. Nabi semua benda-benda macam tu kita cerita jugalah. Tapi masa kita tak sempatlah. Itu rukun yang kelima. Kalau cukup 5 rukun ni tadi, inilah majlis maulid Nabi yang sudah kita buat pada hari ini.
Okay. Wallahu a'lam. Jadi daripada yang tadi tu, apa benda yang tak kenal sangat dengan majlis sambutan Maulid Nabi yang orang benci sangat ni? Nak menceritakan tentang Nabi je. Tuan-tuan dengar cerita Nabi yang saya cerita tadi kepada tuan-tuan. Apa tuan-tuan rasa? Adakah tuan-tuan rasa semakin ni? Atau tuan-tuan sendiri rasa macam, ya Allah, aku kena sayang Rasulullah lah. Aku kena kenal lah baginda ni. Aku kena tahu this person ni dia mesti jadi person aku juga. So itu kan bagus, bawa kepada iman. Bukan bawa kepada saya. Saya tak suruh tuan-tuan suka saya. Mana ada daripada tadi cerita pasal saya. Yang saya tahu, saya duk abang atas anak saya pun sama agak tak guna agak macam anak oleh. Sama aja. Dia kena sebat agak baru dia jadi. Apa? Betul tak? Wallahualam. Jadi bawa, orang kata apa take home message kita hari ni yang tuan-tuan nak bawa balik ni, office tuan-tuan ni. Nombor 1, Nabi ni adalah orang yang bekerja. Antu kena tahu sifat Nabi. Nabi bukan penganggur. Dan Nabi tak makan gaji buta. Nabi bekerja. Cuma pembahagian saham Nabi dalam kerja ditentukan Allah. Berapa? Khumus. 1/5 daripada harta rampasan perang. Allah sebut dalam Quran. Okey? Khumusul li rasul walillahi wal rasul. Untuk Allah dengan Rasulnya 1/5. Jadi kalau dalam perang Badar misalnya, tak tahulah kalau tuan-tuan ni suka kira emas, orang IT mesti main emas juga kan, takkanlah baik sangat masa depan Ustaz. Wang emas yang dikutip dalam perang Badar adalah sebanyak 20,000 keping. Satu keping 4 poin. Satu keping itu 1 dinar lah. 1 dinar berapa gram? 4 poin berapa gram? 4 poin? 4.25. Ambil 4 je lah, tak payahlah 25 tu. Payah nak kira. Yang nak kira tu saya. Apa duk tegak lah. So maknanya 1 dinar tu 4 gram lah kan, lebih kurang kan. So 1 gram berapa? Tahu lah Mai, bagilah 1 nombor. Bohong pun tak apa lah. Berapa? Berapa 1 gram? Berapa? 400 lebih kot. Cepatlah YT hang kan. Awak. Ya Allah, bagilah depa ni semua suami-suami depa beli mah kat depa, bagi depa tahu sikit. Amin. Bagi doa begitu sikit. Bagi doa sikit. 1 gram berapa? 480. So kalau 1 dinar tu 4 gram. Kan aku dah kata aku juga yang kena kira. 4 kali 480. 1920 kali 20,000 keping. Berapa tu? 38 juta ringgit Malaysia. So bahagilah dengan 5%. So kita ambil 5% pula. 1/5 berapa? Mana boleh 25? 20. So 20% daripada 38,400,000. 7.6 juta adalah Nabi punya duit dalam perang. Tapi soalan saya, Nabi perang ke tak? Perang lah, dia lah panglima pertama. Sebab tu Nabi bukan makan gaji buta. Boleh faham? So yang tuan-tuan bekerja ni, kita kena tahu. Kita mengikut sunnah Nabi. Jangan tengok sunnah Nabi pada sembahyang, puasa, zakat, haji. Sebab tu Nabi memuji orang yang mencari rezeki. Sebab tu Nabi kata apa? Tidaklah tangan seorang suami, tangan satu keluarga mencari rezeki, menyuapkan dalam mulut anak-anaknya, melainkan itu semuanya diberi ganjaran Allah, dikira sebagai sedekah, dan dia boleh menebus diri di depan Allah masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, tuan-tuan sekarang umur berapa? Mesti semua orang dah umur 20 lebih ke atas. Dewasa lah 30 ada? Ada. 40? Ada lah, mestilah ada. Batch-batch saya kan, mesti ada kan. Zaman-zaman masa kita sekolah menengah dulu lagu Let the music heal your soul. Ingat lagi lagu tu? Tak ingat dah? Hampa ni mesti sekolah agama lah, Masya Allah.
Quit playing game with my heart. Lagu tu zaman-zaman tu Dah bincang pula dah. Tengok saya. So kita semua dah dewasa kan? Tapi soalan saya, daripada yang saya cerita mukadimah tadi, saya tak memburukkan siapa, saya tak cerita siapa pun. Tapi bila saya duk cerita tadi, kita rasa ada benda kosong dalam hati kita yang kita perlu isi. So kalau tuan-tuan sekarang dah umur macam ni, dah ada rasa kosong dan perlu isi, jangan bagi anak-anak kita jadi macam kita. So isi dia awal. Ikut dia awal sikit. Mereka berada dalam circle yang baik sekarang ni. Dulu zaman kita mana ada pertandingan qasidah, mana ada pertandingan bercerita pasal Rasulullah, mana ada cerita-cerita macam tak wujud. Sekolah tahfiz zaman saya 2002. Batch saya di Pulau Pinang, Ma'had Pulau Pinang, batch pelajar Pulau Pinang 5 orang ya. Yang lain daripada Kedah, daripada KL, cukup-cukup semua batch saya 15 orang aja yang hafal Quran. 15 orang aja bang, 1 tahun. Di negeri Pulau Pinang, Ma'had negeri Pulau Pinang. Jangan tanya Ma'had lain lagi tak ada orang lah. Ini Darul Quran punya. Tapi sekarang, rumah mana yang tak ada anak tahfiz? Semua rumah ada pelajar tahfiz. So, mereka ada dalam circle yang bagus. Tuan-tuan dah senang dah kerja tuan-tuan. Dorong saja anak-anak untuk bagi dia suka. Bagi dia ada habit. Supaya dia sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah jalan syurga dia cerah. InsyaAllah. Bila dia ada masalah, dia akan terkenang balik. Relax. Nabi pun ada sahabat macam ni. Okay, relax, tenang. Nabi pun ada macam ni. Oh, Nabi pun ada macam ni. Oh, Nabi pun ada fall in love. Nabi pun ada. So, dia tahu hidup dia ada benda panduan. Boleh dapat, Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan? Bagus. Macam tu saya suka. Bukan senang mengajak, sekali mengajak semua faham. Berkat bacaan zikir tadi hati lapang. Orang bagus Cik Syed, pekerja semua brilliant. Mesti senang urus cerdik sangat, berbayar tu. Kan panjang tapi jangan takut. Oh tuan-tuan kita panjang apa sejengkai lah. Okey, jaga diri baik-baik, kerja elok-elok, tempat kerja tuan-tuan tempat kerja yang baik. Kalau ada yang tak kena, perbetui. Ingat, ni sekadar saya tak sembang pun dengan Tuan Syed. Saya tak tahu pun Tuan Syed ni hari ni baru tahu nama. Oh Tuan Syed. Tapi sebagai seorang ketua yang handle business, yang buat macam-macam ni, nak ada satu company sangat susah. Jangan ada sikit-sikit benda nak buat mogok, nak buat. Jangan. Nak hantar surat. Discuss. Tuan-tuan dewasa. Kita dewasa. Ada benda tak kena? Discuss. Tak semestinya lepas A mesti B. Boleh jadi A, C, A, M, A, D, A, Z. Boleh jadi. Sebab dalam hidup, bukannya alfabet. Kita bukan suruh baca alfabet. Boleh faham? So jangan, kalau sayang lawannya mesti benci. Kenapa tak boleh paling sayang? Kalau tak suka, jawapannya mesti kena suka yang ni. Dah kalau tak suka yang ni, kenapa nak kena suka yang ni? Boleh tak suka yang lain? Takkan tak boleh pula. Ini mesti ada. Jadi dewasa. Sebab nak jaga company, nak build satu company ni. Saya yang ada staff 10 orang untuk company ni, untuk restoran ada lebih kurang dalam 30 orang. Ada company untuk tadika lagi apa. Oh, bukan senang nak layan, ya Allah. Jadi kalau ada apa-apa problem, bincang. Kalau tak hari ni, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Kalau tak bulan depan, khalas. Benda macam tu. Tenang. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf nah. Kalau ada betul tak ada soalan nah? Betul nah? Tak ada soalan nah. Saya serah balik kepada haji kita. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Oh, ini cakap arah. Mengucapkan kepada Fadil atas penyampaian kuliah Zuhur sebentar tadi. Jadi saya rasa kita banyak dapat ilmu dan manfaat daripada apa disampaikan oleh Pak Ustaz sebentar tadi. Tinggal untuk diri kita
amalkan dan menyampaikan juga lah kepada keluarga kita sebagai dakwah, menyambung dakwah yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi sekali lagi saya mewakili syarikat Musik.com yang Berhad ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Don dan tim yang sudi hadir ke majlis kuliah Zuhur kita pada bulan ini. Sebenarnya kita buat tiap bulan insyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah buat bulan lepas kita pun ada buat. Jadi insyaAllah kita akan buat secara berterusan. Teruskan, amin. Teruskan majlis ilmu bulan ini dari Istiqomah. Jadi kita lepas ini kita akan solat Zuhur berjemaah dipimpin oleh Tuan Ustaz. Juga kita ada sedikit jemaah makannya insyaAllah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mari kita jumpa.